Itu orang pula. Takkan saya nak buka lagu pertama kali tu dengan kanak. Lagu pertama kali tak boleh dengan kanak. Assalamualaikum, kanak pun kanak lah. Assalamualaikum, bagaimana? Oh, aku tak salah ni. Tak boleh lah. Hak ni pun jadilah. Tak kalau Ar tak mau, hak ni pun jadilah. Kalau macam ni tak boleh. Okey, Un. Belajarlah terima kenyataan. Kenyataan bawa pulak kena. Yang tak semua yang kita nak tu kita dapat. Tak, kalau macam ni tak payah dapat apa ni. Kalau saya macam ni, lagi rela saya single sampai tua. Tak payahlah kalau macam ni. Wah, Kanak. sumpah ha. Sumpah. Kanak tahu. Tak tahu. Petang tadi. Kek On lalu lah. Kek On habis DJ kan. Ada satu kisah. Nak sambung. Kisah seorang. Dia ni seorang kawan Kek On. Tapi nak kata rapat tak ada rapat. Dulu, Kek On tengok dia handsome. Kan? Kek On tengok dia rambut cacak. Sikat kot tepi, kot atas. Dah. Lepas tu tadi bila Kek On balik ke rumah, nampak sekarang ni rambut dia dah panjang, dia dah bertudung. Jadi dalam diri Kek On kan, bila Kek On tengok dia, Kek On rasa dia ni berhak dapatkan dunia yang dia nak. Tapi cuma dia tersalah jalan. Tak, Kimi jangan buat muka macam tu. Aku pun jet belakang sekali, Kimi. Kali belakang, Kimi. Kali belakang. Aku tengah pura-pura itis ni. Kali belakang. Weh, hang jangan sampai aku pula yang jet tengah belakang hang lagi. Hai. Hang tak kira aku dah tahu member ni tau. Awak. Dia kalau cakap tu memang perempuan cayak lah. Tapi rupa dia tak boleh pijak pun. Saya ada kat member macam tu. Dia tu jenis kompel-kompel ikut dan dia. Tak tengok dulu pakai singlet, tak pakai singlet kan. Dia ke rumah balas lah. Ha? Aku tak kata Kimi, aku kata kau orang lain. Kimi okey ke Kimi? Kimi selalunya kalau kena suspend gift tu pasal apa? Kita buat salah apa? Aku kena kau tadi, dia Aku kepala ya, aku kena lena awak malam ni. Apa simpan dua? Nak kena lena awak malam ni. Nak Kimi, awak senyap. apa yang tak member kena potong gift tu. Kena 20% kau Kimi. Ya bodoh. Cerita lah. Kimi, asal aku nak pergi hang happy. Kan tak ada member aku seorang ni. Dia potong pangkona, hujung-hujung dia pun kena reject. Aku tu tak kisah pasal perempuan. Okay, sambung. Ya Allah. Memang kena 20% lah. Yo aku buat salah apa? Muka ke? Muka. Dah aku melawak. Tapi betul ya, dia antara sebab muka selalunya. Aku muka aku bodoh sangat ke macam mana? Tebak curang. Pak tadi kena dah Kik On ni kena lagi. Kimi. TikTok. Takkan kena 20% Kimi. Weh, Sakit lah Kak nak masa kena 20% tak? Tak kena. 20% tak? 20% ni bukan 20% daripada total gift dok. Betul? 20% tu seolah-olah 100 coin yang kita dapat 20 je. 80 TikTok ambil. Oh, tak jadi. Yang tu 20%. sebab Bayangkan ni Kimi dapat 100, dia dapat RM20 je. Patutnya dia boleh dapat RM40, dia jadi RM20. tadi sebut curang. Kimi jerit. Kak nak Sakit kepala ni. Aduh, serabut. Weh, apa? Nama apa? Akaun R tu aku nak cari dia. Aku serabut. Duduk dengan beronak dengan ni bukan boleh mengorang. Mana R tadi? Aku lupa nak invite friend. JN lah. Sebab Kimi marah-marah tadi apa? Faham? Tapi aku pun marah-marah kat Kimi tak kena pun. Kimi boleh hari ni tau. Boleh dua ni
Aduh, kesian pula kan Kimi. Tak apalah, macam ni. Okey, Kak Nak. Pasal Dah faham tak? Kimi kena macam ni. Tak apa, Kak Nak bagi QR. Ni Kimi bagi QR. Kak Nak tolong transfer kat Kimi. Tak apa, kita settle macam tu lah. Kesian dia kena potong, Kak Nak. Hang bayar kes kat Kimi. aku lah. Agar hang bayar kes kat aku QR lah Kimi. Boleh? Tak tahu, Kak Nak QR lah dulu kat dia. Tak apalah, saya tolong urus. Kesian kat Kimi ni, Kak Nak. Lepas tu aku tak ada kesian. Tak lah, Kak Nak carilah kod lain. Kod tepi ada lagi. Belakang KTL Ustaz boleh 50-50 lagi. Ni kot. Sebab apa Kimi kena? Kimi kena sebab apa Kimi ah? Sain tangan pancung juga. Sain, ha? Oh, ya saya. Oh, ni, apa ni? Faham. Hang buat macam tu lah. Nak pakai banyak Kimi. Dah nak pakai banyak. Tak ada pula. Aku ni nak buat kenduri lagi nak pakai baju Kimi. Tapi Alhamdulillah rezeki kubur. Abang ni petak. Anggap tak ada rezeki. InsyaAllah ada rezeki lain. Itulah. Dok, tadi Aduh. kena dah tadi. Ni kena. Ya Allah. Dok, lah ni nak kena invite ke apa ni? Invite R. Hang duk perempuan, hang duk betina. Ya orang duit duk tak ada duk betina hang nak haram. Boleh duit DJ pun tak banyak mana. Kira nak gila betina. Nak haram tunggu. Ini bukan tak punya rezeki. Dia apa ya Kak Nak marah sangat sebab saya tak mahu kat Kak Nak kan? Kimi Dapat bagi kat dia. aku. Kimi bagi Okey. dia. Kita bagi kat Kimi. Kimi tak mau, Kimi tak mau. Satgi abang cak mau Kimi tak mau. Bagi QR Kimi tak mau. Tak, ni orang kata yang ni. Aku tak nak mood ni bang betul. Tak nak mood gila. Okey. Kak Nak, tugas kita hari ni sebagai penghibur Kimi. Kak Nak rela kau tengok Kimi sedih macam ni Kak Nak? Sedih kot lah tapi nak tengok kot lah dia pun lepak apapun netizen stay screen dulu. Kita tambahkan kesedihan Kimi. Aku suruh pergi tolong Kimi. Dia nak makan seorang. Ya Allah, kenapa Kimi pun. Kali tiga netizen. Kali tiga netizen. Kali 3 pula dah. Kali tiga. Aku